saya masukkan adalah berkenaan dengan satu skandal yang disebut oleh Datuk Seri oleh Rafizi Ramli semalam, Jumaat lepas, bukan semalam, Jumaat lepas. Nah, menariknya tuan-tuan, dia melibatkan satu kontrak daripada satu company bernama Bestinet untuk sistem pengurusan pekerja asing, Foreign Worker Management System, FWCMS, kan? Foreign Worker MS tu Management System, sistem pekerja asing. Saya tak tahu C tu apa. Tetapi lah FWCMS ni adalah management system untuk menguruskan pekerja asing. So benda ni tak di pick up. Okey, kenapa Rafizi cerita panjang hari tu kan berkenaan dengan perkara ini, melibatkan seorang yang dikatakan dia adalah orang Bangladesh tapi dah tinggal dekat Malaysia, dan dia yang dia punya, bukan dalang lah dipanggil, dia adalah owner kepada sistem ini, di mana dia telah pun menggunakan, dia dipanggil menggunakan kelulusan dia untuk dia boleh membenarkan seseorang itu lulus atau tidak masuk ke dalam negara ini, dapat permit atau tidak, walau sistem itu sepatutnya dibuat kerajaan yang menentukan, bukan dia. So, in fact benda ni pernah dibangkitkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2022. Kan? Oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2022. Saya baca. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata, Anwar gesa supaya siasatan penuh dilakukan terhadap Bestinet. Kan? Anwar gesa supaya siasatan penuh dilakukan terhadap Bestinet. Anwar Ibrahim pada tahun 2022. This is said in 2022. Anwar Ibrahim desak SPRM siasat sepenuhnya UKSB dan Bestinet. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendesak supaya SPRM membuat siasatan terhadap Altera Kirana, yang UKSB itu cerita lain lah, dan Bestinet berhubung urusan mencurigakan bagi memperolehi kontrak daripada kerajaan. Dan kita kena ingat UKSB pada masa itu, pada waktu ini 2015, yang menjadi Menteri KDN pada waktu itu adalah, kalau tak silap saya, Zahid Hamidi. Menurut beliau, kontroversi melibatkan dua syarikat itu menggugat kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dalam mengurus isu-isu penyelewengan dan kepincangan. Mind you, this is 2022. Isu sebesar ini semestinya menuntut tindakan yang tuntas dan pantas, terutamanya dari Perdana Menteri, kerana melibatkan nama menteri dan mantan menteri yang berkaitan, dari PM dan juga Menteri Sumber Manusia. Pada masa itu Zahid, kemudian KDN selepasnya, iaitu Hamzah. Ini juga mustahak kerana itu melibatkan imej dan reputasi Malaysia di peringkat antarabangsa serta tekad dan iltizam kita dalam menghentikan kebobrokan, katanya. Anwar berkata perkara itu pernah disuarakan olehnya di Parlimen sebagai penghambaan moden, a modern slavery. Pekerja diperas sementara pedagang dan ejen bertindak sebagai penindas yang mengaut keuntungan besar, katanya. UKSB yang menguruskan visa luar negara, pengendali pihak khidmat utama sekalian, disebut dalam perbicaraan membabitkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebelum ini, bekas pengurus pentadbiran UKSB David Tan memberi keterangan bahawa Muhyiddin Yassin menerima 1.3 juta melalui 3 transaksi pada 4 Julai dan 23 Ogos 2018. Dan maknanya, even masa 2018, masa Muhyiddin Yassin jadi Menteri KDN, dia sendiri pun dikaitkan dengan skandal ini walaupun dia menafikan. Selain Muhyiddin, nama Khairi juga, nama Rezal Marikan, Naina Marikan, Datuk Seri Hishamuddin, Datuk Seri Anifah Aman, Datuk Seri Syafiq Abdal turut direkodkan dalam reja pembayaran UKSB. Now, menariknya tuan-tuan, menarik, kita sebut penghambaan modern Bestinet yang UKSB itu satu hal lah. Bestinet penghambaan modern, macam mana Bestinet digunakan untuk mengaut keuntungan berbilion-bilion. Bayangkan ada 800,000 orang Bangla dekat Bangladesh, dekat Malaysia. Bayangkan seorang tu kena bayar 5,000 USD, lebih kurang 20,000 ringgit. Tonton kali, bilion tuan-tuan. But what happened kepada Bestinet ni? What happened kepada Bestinet? What happened kepada Bestinet? Pada tahun 2024, kerajaan setuju lanjut kontrak Bestinet. Siapa yang cakap ni tuan-tuan? Saifuddin Nasution.
Pada tahun 2024, kerajaan bersetuju untuk lanjutkan kontrak Bestinet, kata Saifuddin. Kerajaan bersetuju untuk melanjutkan kontrak Bestinet Sdn Bhd yang menguruskan sistem pengurusan pekerja asing FWCMS di negara ini. Macam mana satu sistem yang Anwar sebut sebagai pemerdangan modern slavery, penghambaan moden pada tahun 2022, di mana masa itu dia mengecam Ahmad Zahid Hamidi, dia mengecam Muhyiddin Yassin, dia mengecam Menteri KDN pada waktu itu 2022, Hamzah Zainuddin. Tetapi akhirnya pada tahun 2024 keluar kerajaan setuju lanjut kontrak Bestinet. Berapa tahun? 6 tahun. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 lah. Dia berstart 25, 26, 27, 28, 29, 31. Sehingga 2031, 6 tahun. Sebelum ini kontrak tu tak ada, tuan-tuan. Dia tidak ada kontrak. Kontrak tidak ada, tetapi kita formalisekan dalam bentuk kontrak. Kita yang formalisekan dalam bentuk kontrak. Kata Saifuddin, ya, sudah pun dimuktamadkan oleh Jemaah Menteri beberapa minggu yang lepas, katanya. Kontrak syarikat berakhir pada 31 Mei lalu. So dia sambung kontrak itu. Dia kontrak yang Bestinet ni, dia instead of pemerdagangan manusia, penghambaan moden, instead of dia terminate, dia orang continue. Kenapa? So keluar dalam kenyataan daripada badan, daripada parlimen sendiri, KDN bakal berdepan tuntutan 1.57 bilion ringgit kerana gagal urus kontrak Bestinet. Ini Mac 2025, tahun lepas. Kegagalan Kementerian Dalam Negeri memuktamadkan kontrak sistem pengurusan mendedahkannya kepada tuntutan undang-undang sebanyak 1.57 bilion daripada Bestinet. PAC, Jawatan Kira-kira Wang Negara, dalam laporan susulan yang dibentangkan di Parlimen hari ini berkata, terma kontrak utama termasuk struktur yang yuran didapati tidak dimuktamadkan walaupun KDN mengeluarkan surat setuju terima SST pada tahun 2018. Pengurusinya Datuk Mas Emirati memberitahu tuntutan Bestinet adalah berdasarkan kehilangan hasil sebanyak 1.32 bilion dan faedah 252 juta yang sepatutnya dikutip melalui FWCMS dari 1 April 2018 hingga 2024. Beliau berkata, ia menyebabkan Bestinet mengemukakan tuntutan yang disemak sebanyak RM230 bagi setiap pekerja dan membawa kepada kerundingan dengan kerajaan menyelesaikan RM215 bagi setiap pekerja, iaitu lebih 2 kali ganda daripada RM100 dalam perjanjian asal. So, diorang pada tahun 2018, dia kata dia continue, dia habis 31 Mei 2025, kita sambung kontrak. Ini yang Anwar sebut sebagai penghambaan moden. India kita sambung kontrak. Benda ni bukan dari sisi yang orang pertama yang dedahkan, tuan-tuan. Benda ini disebut oleh siapa? Disebut oleh Bloomberg. Kan, disebut oleh Bloomberg. Tapi saya tak boleh baca yang Bloomberg punya, saya baca DH punya. DH Malaysia. Rampant corruption traps Malaysia poorest migrant workers. In depth. Dia ambil contoh, nama dia Syafiqul Islam. Dia telah meminjam sebanyak $4,400 atau lebih kurang RM17,000 untuk kerja construction yang telah dijanjikan di Malaysia. Satu jumlah yang besar bagi seorang anak petani Bangladesh. Dia telah memperjudikan segala-galanya, meninggalkan rumah dia untuk pergi ke negara lain dan juga meninggalkan dua anaknya. Wakil kepada majikan yang telah mengambil daripada airport akhirnya telah meletakkan di satu rumah. Rumah itu rumah yang usang gila. Nak naik ke atas 3 tingkat. Lalu pula bilik yang berbau lah dan sebagainya kan. Ada 2 lubang jamban dan sebagainya di mana dia menunggu untuk nak dimasukkan kerja. Kan? Dan tiba-tiba dia hilang. Setelah 147 hari, dia tak dapat kerja, tuan-tuan. Syafiqul kata, majikan Syafiqul tiba-tiba senyap. Visa dia telah expire dan semakin hari hutang dia semakin bertambah. Hutang dia semakin bertambah. Akhirnya, disebabkan pada Februari 2024, Syafiqul tertekan dengan keadaan tersebut,
Akhirnya dia dapat balik lah. They spoke for an hour. I asked his daughter about the dragon fruit dan sebagainya. He heard, well, don't worry, dia kata the job will come soon. Shofikul adalah salah satu daripada ratusan ribu Bangladesh worker yang pergi ke Malaysia. Baik. So cerita ni, this is not the first. This is the first of many. Kemudian dikaitkan pada tahun 2008, Amin, seorang yang bernama Aminul Islam, yang telah mengasaskan apa yang dinamakan sebagai BestiNet. Dia telah mewujudkan satu sistem digital dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Amin ni dapat projek, dia charge pula orang dekat Bangla tu beribu-ribu USD. Dia datang Malaysia, dia minta kerajaan bayar lagi. Dah lah dia kata, di Bloomberg cakap, bukan saya cakap, kata dia charge, dia ke someone ke agent ke whoever lah, charge beribu-ribu. Datang kat Malaysia, rupanya tak dapat kerja. Ada yang tak dapat kerja. The International Labour Organization reviewed Amin's system at his request in 2013. The United Nations called it innovative, comprehensive, but not foolproof, protecting immigrants from excessive fees, adding it does not know of the credential or competence of BestiNet, according to comments review by Bloomberg. 2 years later, 2 tahun kemudian, Malaysia ambil sistem ni, iaitu tahun 2020, kita ambil sistem ni. Ingat tak masa Zahid kata itu, kita akan bawa ni zaman sebelum tu lah, 1.5 juta, 1.5 juta pekerja Bangla, pekerja asing datang ke Malaysia. Inilah dia. Okay. So, apa dia buat ni, artikel dia panjang, tuan-tuan boleh cari sendiri. Tapi nama Azam Baki pun dikaitkan. Dia kata, apa yang Amin kata, Amin tap his network. Dia sebab dia tak dapat projek tu pada tahun pada hujung 2023, di Kabinet telah memutuskan untuk tidak meneruskan kontrak BestiNet yang sepatutnya expire 2024. Mei 2024 sepatutnya kontrak BestiNet ini expire. Okay, alright. Tak apalah, sebab sebelum 2023 kita tak boleh buat apa kerana ada kontrak. So, 2024 sepatutnya kontrak itu expire. According to people familiar with the matter, dia kata, it looked like Amin run was ending. Dia kata macam habislah, matilah Amin ni. Kemudian Amin pun carilah jalan. Dia pun jumpa dengan SPRM untuk bercakap dengan pegawai SPRM. Nama dia siapa? Azam Baki. Menurut 2 orang yang according to 2 people briefed on the matter, the commission investigation was dropped. Sebenarnya ada siasatan oleh SPRM kepada beliau kan, kepada BestiNet. Dia dijatuhkan. Malah Interpol pun ada nak cari Amin. The people said asking not to be identified for fear of reprisals. So 2 pegawai ni dikatakan mungkin pegawai kerajaan ke apa, kita tak tahulah. Kemudian MACC decline untuk komen. MACC, SPRM tak continue, tak meneruskan. Azam Baki tak meneruskan siasatan kepada Amin ni. Okay. Kemudian Amin juga dikatakan telah meminta top official, pegawai-pegawai atasan untuk melobi kepada Anwar Ibrahim untuk meneruskan atau menyambung kontrak BestiNet. According to people with knowledge of the matter, Zahid yang sekarang ini adalah Deputy Prime Minister, yang sebelum ini sebelum ini adalah Menteri KDN sebelum ni, secara senyap-senyap telah mendesak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, untuk meneruskan kontrak tersebut. Dan akhirnya pada penghujung mesyuarat 2024, Anwar telah membuat satu pengumuman yang mengejutkan. BestiNet dapat sambungan. Dan dia disambung kontrak sehingga 2031. Tuan-tuan boleh baca sendiri ya. Kalau Bloomberg tu mungkin kena bayar, tuan-tuan boleh pergi DH, tuan-tuan cari artikel. Tajuk artikel tu adalah, saya panjang artikel tu tapi tuan-tuan boleh baca sendiri. Tajuknya adalah Rampant Corruption Traps Malaysia's Poorest Migrant Workers. Korupsi yang terlalu teruk telah menjerat pendatang pekerja asing yang miskin di Malaysia. Itu maksud title tu. Itulah bila kata-kata kita buat reform, tuan-tuan. Boleh bagi saya hashtag real reform tak? Kita kata kita nak buat reform, tuan-tuan. Apa itu real reform? What is the real reform yang kita nak cakap? Kita nak bincang. Real reform adalah orang yang tidak tunduk dengan apa desakan. Real reform adalah orang yang melihat kesusahan orang lain. Apa bangsa, apa agama, apa warga negara, apa selagi mana nama dia manusia atau binatang atau alam semesta. Itulah dia real reformist.
Jangan hanya di mulut kita reformasi, kita menentang kebejatan, kebobrokan. Kita akan membawa perubahan pada negara kita. Kita harus tahu di dalam negara kita ini. Tapi kat belakang, oh, you're my friend, I'm your friend, never mind, we work together. Sebelum ini, penghambaan moden. The phrase used was modern slavery. Penghambaan moden 2022. 2024, oh tak apa, kita continue the project. Kita continue the contract. Kenapa? Sebab itu saya mempersoalkan ratusan juta masuk ke dalam PKR. Saya mempersoalkan. I was questioning. Saya mempersoalkan. Kalau orang sebegini kita kata, boleh kita teruskan juga kontrak despite of apa yang international, Bloomberg dan juga SPRM, Interpol kata tentang dia, kita boleh continue kan. Kita boleh teruskan. Di mana reformasi yang kita perjuangkan? Yang ini orang tak faham. Bila orang tag saya, Suardi, Fuziah Saleh kata, kalau ada masalah, bincanglah kat dalam. Gunakan saluran dalam parti. Tuan-tuan, ni aku nak cerita orang yang tag aku. Nak guna saluran dalam parti macam mana? Kita diminta masa pemilihan parti, kalau tak puas hati, bayar RM100. Mengadu. Kita minta supaya diadili pengaduan kita. Dah bayar RM100, tuan-tuan. Senyap. Saluran mana? You tell me. Saluran mana nak pakai? You tell me, saluran mana nak pakai? Fuziah Saleh kata, saluran tak pakai. Jangan kata tak pakai. Saya WhatsApp dia tu. Tanya dia masa saya komen tentang Daniel Jani. Ada tak saya WhatsApp? Iswardi ada tak WhatsApp pasal Daniel Jani? Saya kata, it's not good for the optic. Sepatutnya pergi bincang. Bukannya dengan buat macam tu. Bukan saya kata saya nak membela Daniel Jani sangat, but kalau kita talk about reform, kita ni parti yang lain, kita ni berbeza. Jangan cepat koyak sangat. Where are we on this? Reform ni tuan-tuan, kita reform, kita memberi perubahan kepada rakyat, kepada negara, kepada ekonomi, kepada undang-undang. Kita menjadi negara yang membela bangsa lain, agama lain, orang lain, warga negara lain. Walaupun dia legal or illegal, kita adalah orang yang sepatutnya reformis yang membela manusia, alam sekitar dan seluruhnya. Dan itulah sebenarnya tugas kita sebagai khalifah. Tugas khalifah ni adalah sampai menjaga bumi. Menjadi khalifah di muka bumi ni adalah antara lainnya menjaga manusia, menjaga alam sekitar.